Segala kesalahan kau akan jadi neraka untuk kau. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Doa Yang Terlindung episod 22 yang akan tayang malam ini. Suasana di ruang tamu itu berubah secara mendadak daripada pertikaian lisan kepada satu tindakan yang menyayat hati. Rabiatul bersumpah bahawa segala kesalahan yang selama ini dilakukan oleh Irfan akan menjadi neraka buat dirinya sendiri. Irfan, dengan wajah merah padam, tidak lagi mampu menahan amarah. Dia memandang Rabiatul dengan renungan penuh kebencian, seolah-olah seluruh rasa hormat telah lenyap daripada jiwanya. Rabiatul, yang masih terkejut dengan ancaman talak itu, hanya mampu menangis tersak-esak. Namun kesedihannya langsung tidak menyentuh hati Irfan. Dalam sekelip mata, Irfan bertindak kasar. Dia menyentap dan menolak Rabiatul, hingga wanita itu terjatuh tersungkur ke lantai. Tubuh Rabiatul yang lemah tidak berdaya melawan ledakan amarah seorang lelaki yang dikuasai ego. Di satu sudut lain, Baiti berdiri kaku di penjuru ruang, menyaksikan setiap detik kehancuran itu dengan riak wajah yang tenang, hampir menyerupai kepuasan yang tersembunyi. Pakaian bercorak harimau bintang yang menyarungi tubuhnya seakan-akan melambangkan sifat pemangsa yang sedang menanti mangsanya rebah. Sebagai istri kedua, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa empati melihat madunya, Rabiatul, diperlakukan sedemikian rupa. Irfan tidak berhenti setakat itu. Ketika Rabiatul merintih kesakitan di atas lantai, dia terus melampiaskan kemarahannya dengan tindakan fizikal yang lebih kejam. Setiap hayunan tangannya menjadi lambang runtuhnya maruah sebuah perkahwinan. Rabiatul hanya mampu melindungi kepalanya, meringkuk di lantai sambil menanggung peritnya pengkhianatan daripada insan yang sepatutnya menjadi pelindung. Dunia seolah-olah menjadi gelap buat Rabiatul. Saat dia tersungkur, dia sedar bahawa bukan sahaja taklik telah memisahkan hubungannya dengan bapa, malah kekejaman Irfan telah menghancurkan sepenuhnya sisa kasih yang pernah bersemi dalam hatinya.